印尼苏南藏属同乡会喜迎印尼独立日81周年，举行健走与集体健身活动。约有300名民众日前参加由印尼苏南藏属同乡会在巨港Ilir Barat Permai区举办的全民健走活动。活动不仅为庆祝印尼独立81周年，增添欢乐气氛，也成为增进彼此团结与友谊的重要契机。参加者从漳州会办公室前出发，沿途经过市中心多个路店，最后返回终点。印尼苏南藏属同乡会主席Deli Kusuma 表示，民众参与活动的热烈非常高，并希望今后能够将这项活动发展成为每年固定举办的活动。Adakan jalan sehat ya, jalan pagi sehat untuk mendukung peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Itu. Ya, ini kebetulan yang tahun pertama. Untuk tahun ini kita sangat berterima kasih ya, kita udah didukung oleh Bang Danamon, terima kasih Pak ini Tamrin. Juga ini adalah Ketua Panitia Pak Rusli. Ya. 活动随后还安排了集体健身操及幸运抽奖等环节，为现场增添欢乐气氛。通过这次活动，印尼苏南藏属同乡会成员的团结精神与互助合作精神，也为印尼独立81周年庆典增添了温暖与活力。Muhammad Aidil Pal TV